Setelah keadaan Amar semakin pulih, dia pulang sebentar ke rumah Rafiza. Dia membawa sekali Hazim. Amar minta pada Rafiza supaya jagakan Hazim selama 2 minggu, sementara proses pembedahan dan pemulihan Lily. Dah kau buat bodoh, aku panggil banyak kali kau tak sahut. Kenapa? Rumah ni bukan jadi orang gaji. Semua dah aku nak kena buat. Takkan lu buat jalan depan pintu je. Ni aku balik sini ni sebenarnya aku dah minta tolong kau jaga Hakim. Tak cukup lagi sejaga anak abang 2 orang. Nak tambah lagi. Hari tu, saya lah segala-galanya dalam hidup abang. Sekarang Lily pula. Dasar manusia lidah bercabang, ceraikan saya. Tak nak hidup dengan abang dah. Saya jaga. Tapi 2 minggu je. Lepas tu, abang ambil balik. Bukan anak Hakim tak. Tapi semua anak abang. Saya tak nak hidup jadi babu dalam hidup abang. Dr. Afifah dengan keberaniannya memberitahu pada Budin bahawa dia sukakan lelaki itu. Budin mendengar luahan kata Afifah dengan hati yang tenang. Bil berapa ni? Saya sebenarnya masuk lawak. Tapi saya reda yang kita tak ada jodoh. Tapi kalau awak tak bahagia dengan dia... Wah, saya doakan awak dapat jodoh yang baik. Terima kasih. Budin akhirnya sedar bahawa tekaan Dahlia adalah tepat sekali. Humaira mempermainkan cinta Budin. Rupa-rupanya, Humaira dan Puan Sri Zabeda telah bersepakat mengatur rancangan supaya Budin dijadikan sebagai kambing hitam. Kau tipu saya Dah, tak payahlah nak berlakon, nak buat drama lagi bini dekat sini. Tujuan I jumpa Maira sebab I nak jemput Maira datang majlis pertunangan Rafiq. Bertunang? Oh, sekarang barulah aku faham. Engkau lah pun dalangnya. Dahlia, aku dengar ni. Lepas ni kau jangan campur lagi urusan aku dengan Maira. Kalau tak, aku akan benci kau sampai mati. Kesian abang kena tipu hidup kan? Siapa yang tipu? Siapa lagi Maira lah abang. Abang, Maira tu berlakon je bang. Dia tak ikhlas pun terima abang. Dia nak perangkapkan abang. Dia ada plan nak kenakan abang. Tolonglah percaya cakap dia abang. Sekarang ni abang percaya apa jadi depan mata abang je. Abang dah tak nak dengar dah cakap orang. Cuma lepas ni tolonglah. Abang dah tak nak dengar dah. Dia cuba nak burukkan isteri abang. Dia ingat lagi tak pesanan abang? Jangan sampai abang benci Lia sampai mati. Siapa ni? Anti dah hantar gambar Budin dengan perempuan tu pada Mama. Harap plan kita berjalan lancar. Meronta hati Amir setelah berkecai harapannya untuk menjadi suami kepada cepaka Humaira. Lily juga memberi sepatah 2 kata tentang cepaka Humaira yang tidak menghargai lelaki sebaik Budin. Apa niat Maira sebenarnya? Abang cakap apa ni? You jangan falling in love dengan dia pula. Sia-sia plan kita nanti. Maira belum gila lagi Hanti nak jatuh cinta dengan dia. Hati Maira hanya untuk Rafiq. Takkan ada lelaki lain lagi di hati ini. Lebih-lebih lagi lelaki kampung tu. Cukup Maira. Saya ni pun manusia yang ada hati dan perasaan. Bukan awak je. Saya pun ada hati dan perasaan. Tahu tak? Pipit tu ada hati nak terbang sekali dengan Enggang. Tak ada beza pun Pipit dan Enggang ni. Dua-dua ada keistimewaan. Cuma Maira tu yang salah sebab tak hargai lelaki sebaik Amir. Kalau Maira tu ditolak Amir sebab harta,
Ego, duit ringgit tersilap besar, Mei. Sebab duit bukan segala-galanya. Dia akan menyesal nanti. Ini merupakan fasa yang paling menyakitkan buat Amiruddin. Bagaimanakah kehidupannya selepas itu? Bilakah dia mahu bercerai dengan Humairah? Setelah Budin tahu penipuan Humairah, selepas ini merupakan fasa Datuk Orchid bertemu semula dengan Lily. Adakah sudah terlambat untuk berjumpa dengan Lily apabila tahap penyakitnya semakin kritikal? Sampai bilakah cepatkah Humairah dengan ego dan angkuhnya? Perbuatan jahat dari Razak akan menyedahkan dirinya. Kifara akan tiba tidak lama lagi. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.